Kawan-kawan, persoalan tentang Petronas ni belum habis ya. Ada yang kata, keuntungan Petronas jatuh merudum kerana PetroS telah keluar daripada Petronas dan mengambil alih peranan dalam semua aktiviti jual beli gas asli di Sarawak. Tetapi, saya nak ingatkan ya, perkara ini berlaku pada 1 Julai 2024. Apa kena-mengena dengan prestasi suku pertama dan kedua Petronas? CEO-nya juga berkata, penyusunan semula ni ataupun pemecatan berskala besar ni bukan kerana PetroS. Jadi, sebab apa kena pecat begitu ramai pekerja? Pada Januari yang lalu, Petronas menerusi kenyataannya berkata pihaknya perlukan kira-kira 25,000 pekerja bagi melaksanakan aktiviti pemulihan dan penutupan dari 2025 hingga 2027 dengan aktiviti utama tertumpu di 5 wilayah iaitu Sabah, Sarawak, Kerteh, Melaka dan Pengerang. Jika 10,000 pekerja dibuang, bukankah ini akan membantutkan perancangan ni? CEO juga berkata mereka akan berikan bantuan yang diperlukan kepada kaki tangan yang dipecat. Tetapi, sebanyak mana bantuan yang akan diberikan? Apakah jenis bantuan yang bakal diberikan? Dan adakah bantuan itu mampu menampung kos kerugian mereka sehingga mereka dapat kerja baru dan kewangan yang stabil? Apa jawapan bos-bos Petronas? Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya tim rakyat.